الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Terima kasih pengurusi majlis yang berusaha, Tuan Imam, merangkap pengurusi Masjid Sultan Haminah, Ustaz Abu Bakar, setiausaha masjid, jawatan kuasa, para pegawai masjid, Tuan Qadhi, alim ulama, ustaz-ustaz, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Pertama sekali, sama-sama niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin rasula, kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Alhamdulillah, saya tadi tu Imam kata kat saya tadi di bilik belakang mai awal Ustaz no. Saya kata duduk Sungai Petani je. Saya duduk Sungai Petani. Tadi mai daripada Sungai Petani. Dan saya orang Pendang. Ayah orang Pendang. Mak orang Sungai Petani lah. Kampung seberang Pendang. Pendang ni lebih 100 kali kot mai. Tadi mereka tanya Ustaz, pertama kali sini. Saya tengok muka dia kan. Bukan pertama kali ni, banyak kali lah mai. Cuma program ceramah jarang lah. Program ceramah jarang. Ni yang pertama kot ceramah. Ceramah di Pendang. Berapa kali dah? Tengok PA nak jawab reti tak ni. 2 dah. Dah lah. Kali. Alhamdulillah, saya seronok kalau mai Pendang ni. Ini bumi yang banyak ulama dan banyak pondok sebenarnya di Pendang ni. Subhanallah. Bumi yang barakah. Macam Baling juga dan Sik. Bumi yang banyak pondok dan banyak ulama. Kami di Sungai Petani banyak kelang dan kedai makan. Maka orang Pendang beruntung. Banyak tudung labuh di Pendang. Dan banyak rahmat Allah insya-Allah di bumi Pendang ni, amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tadi saya duk tengok jam sebab saya akan berhenti kuis 9. Kalau dia ceramah tak sat, saya seronok. Tadi pengurusi majlis nak ceramah tak ni? Saya kalau orang cancel ceramah, saya sujud syukur. Sebab banyak. Kami buka baru ni 20 hari buka untuk permohonan ceramah satu Malaysia. Lebih kurang 20 hari, ada 1000 lebih permohonan kan, ada 1000 lebih. Jadi kalau ada orang nak ganti ceramah tu, saya mengalu-alukan bagi pihak saya lah, bagi pihak saya. Muslimin dan muslimat, ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Hari ni kita tengok Palestin, Gaza tu, Baitul Maqdis kan. Ada Masjidil Aqsa sebagainya. Dan keadaan lagi kritikal. Musuh lagi tak heran. Dia nak serang, dia nak bunuh. Baru ni dia pasang hospital. Tuan-tuan pergi tengok hospital kita. Hospital Sungai Petani, Hospital Luk Stang. Kalau tak serang pun sedih menitik air mata dah. Masuk ICU, cuba tengok ICU, pergi masuk CCU, tak payah masuk ICU, masuk hospital ward biasa ni, tengok orang sakit.
Kita tengok dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, doa dalam hati, wahai Allah sembuhkanlah. Pun sedih dah. Tak ada lagi yang cedera perang dalam hospital kita. Hospital di Gaza ni ramai yang sakit, kritikal, cedera perang. Doktor pun pakai kaki palsu. Tadi saya tengok seorang doktor. Dia pun pakai kaki palsu, kena bom. Doktor. Subhanallah. Nah, tiba-tiba musuh hari ni, musuh kafir harbi. Yang ni baru betul kafir harbi yang serang Gaza tu. Dia serang hospital. Tentera masuk hospital, tembak dan sebagainya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Palestin itu, Baitul Maqdis, Gaza apa semua tu, satu hari nanti akan lebih makmur daripada Amerika Syarikat. Dari segi pembangunan dia akan lebih makmur lah, dari segi makmur dia lebih daripada kita di Malaysia ni. Satu hari nanti, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis, Imranu Baitil Maqdis kharabu Yathrib. Hadis ni hak Nabi sebut ni sebelum keluar Dajjal. Sebelum keluar Dajjal. Tahun ni 1446 Hijrah, 2024 Masihi. 2025. Tanda besar kiamat apa yang dah keluar? Belum. Tanda kecil lebih 50%, 60%, 70%, 80% pun boleh sebut. Tanda kecil. Selesai tanda kecil, kalau tanda kecil selesai hari Ahad, tanda besar keluar hari Isnin. Contoh, nak abang kata cepatnya. Selesai semua tanda kecil yang Nabi sebut, maka tanda besar akan keluar. Sejurus selesai tanda kecil. Tanda kecil nak habis dah. Tuan-tuan, saya nak bagi nampak kronologi dia ni. Malam ni ceramah Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj, Nabi ke Baitul Maqdis, ke Masjidul Aqsa. Baru kita nampak kan. Habis tanda kecil semua, akan berlaku tanda besar yang pertama. Iaitu, ada pendapat sebut tanda besar pertama, khurujud Dajjal. Keluarnya Dajjal. Satu orang manusia, laki-laki, berambut kerinting, panjang. Pakai bau. Besar badan dia. Dia keluar, tujuan dia satu je. Tarik iman Islam keluar daripada orang Islam. Itu je tujuan dia keluar. Dengan mengaku bahawa dia adalah Tuhan. Dan bila dia keluar, pengikut-pengikut dia semua panggil dia Tuhan. Bukan panggil Dajjal. Panggil Tuhan kepada dia. Panggil. Bila nak menghadap dia, panggil Tuhan. Bila nak tinggal dia pun, selamat pulang Tuhan. Pada zaman itu, musibah yang paling besar ialah kehilangan iman dan Islam. Paling besar. Sebelum keluar Dajjal, fitnah nombor satu alam. Fitnah nombor satu alam sejak Nabi Adam sampai kiamat. Fitnah nombor satu alam namanya Dajjal. Sebelum keluar Dajjal, Umranu Baitil Maqdis. Baitul Maqdis itu akan berubah menjadi pusat pemerintahan dunia. Baitul Maqdis, Gaza, Syria sekali termasuk semua tu. Jadi pusat pemerintahan dunia. Sibuk tak tuan-tuan? Sibuk. Umranu Baitul Maqdis. Nabi sebut Baitul Maqdis dengan sekitarnya akan menjadi makmur, maju, membangun. Sebahagian pendapat para ulama. Dan sebab tu dalam ayat Nabi Isra' Mi'raj, dalam surah Isra' ayat 1,
Allah Ta'ala sebut subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Masjid Aqsa dan sekitarnya, kata para ulama tafsir, termasuk Syria dan lain-lain yang duduk sekitar tu. Semua tu akan makmur. Umranu Baitil Maqdis. Apa Nabi sebut? Kharabu Yathrib. Waktu kamu tengok Baitul Maqdis dan sekitarnya menjadi makmur, ramai orang pi jadi maju, jadi mewah, punya ramai manusia pergi ke situ, umat Islam berhijrah ke situ, menumpukan perhatian ke situ, sampai jadi apa? Tanda yang kedua, kharabu Yathrib. Madinah menjadi sunyi. Sekarang Madinah ramai orang. Ramai. Pilah waktu bila pun. Ramai. Ratusan ribu. Ratus ribu orang. Penuh Masjid An-Nabawi. Nak masuk Raudah, susah. Satu hari, Madinah itu akan sunyi. Banyak tafsiran para ulama kepada hadis ni, huraian dia. Antaranya, Madinah dan Masjid Nabawi termasuk akan menjadi sunyi sepi. Ini tak terbayang dengan akal kita ni. Tapi akan jadi. Belum jadi. Akan jadi. Sebelum keluarnya Dajjal. Waktu tu siapa masuk dalam masjid, tak ramai orang. Sangat sedikit manusia dalam Masjid An-Nabawi. Kharabu Yathrib. Kemudian, selepas peristiwa itu, Nabi pun sebut, ketika kamu melihat kharabu Yathrib, Madinah sunyi, khurujul malhamah. Waktu itu akan berlaku peperangan terbesar dunia. Orang Yahudi namakan The Armageddon. Dalam Islam kita sebut peperangan terbesar dunia. Itu perang terbesar. Takkan jadi perang sebesar itu sebelum ni dan selepas perang tu. Tak jadi. Itulah peperangan terbesar dunia. Lebih besar daripada perang dunia 1, peperangan dunia 2. Nama dia Al-Malhamatul Kubra. Dan perang itu akan berlaku di Syria. Nabi tak sebut Syria. Nabi sebut Dabiq ataupun A'maq. Dua daerah yang Nabi sebut ni ada di dalam Halab, Syria. Hadis sahih. Dua daerah yang Nabi sebut ni ada di dalam Syria, iaitu A'maq ataupun Dabiq. Perang terbesar dunia. Apa tuan-tuan bayang bila saya sebut peperangan terbesar dunia? Di antara siapa dengan siapa? Peperangan terbesar dunia ini di antara kita orang Islam dengan seluruh bukan Islam. Semua bergabung. Bukan Islam. Kemuncak perang ni, Amerika bergabung dengan Rusia, bergabung dengan China, dengan Korea Utara, dengan Korea Selatan, dengan Perancis, dengan UK. Semua sekali. Menghadap umat Islam. Apa kita bayang? Saya bila baca hadis ni, apa kita bayang? Yang kita bayang satu saja, iaitu mati syahid. Itulah peluang mati syahid umat Nabi Muhammad yang belum tertutup. Masih ada pintu mati syahid di akhir zaman. Bila berlaku perang, di akhir perang akan dibuka sebuah negara. Nabi sebut Fathul Qastantiniyah. Pembukaan Konstantinopel. Di mana banyak pandangan ulama khilaf terlalu banyak. Kita tak tahu negeri manakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah.
Di hujung perang besar tadi berlaku pembukaan negeri yang Nabi sebut dalam bahasa Arab Konstantiniyah. Negeri mana? Wallahu a'lam. Secara muktamad dia. Hari ini kan ada Turki, ada Poland, ada Kazakhstan, wallahu a'lam. Adalah ulama sebut negeri ini kan, Konstantiniyah. Di hujung perang dibuka dan ditawan Konstantiniyah oleh umat Islam. Tu dia punya kronologi dia. Ringkas ni ringkas ni 10 minit daripada 40-30 jam punya penerangan akhir zaman. No, 30 jam, 40 jam punya. Tuan-tuan nak dengar tanda-tanda kecil, boleh tengok YouTube UWA, apa dia? UWA apa? YouTube UWA official. Saya dah mula daripada episod 1, saya hurai secara ringkas tanda kecil kiamat. Dah sampai 70 tanda kecil. Kalau tak silap saya dah sampai yang ke 70. Kisah hidup akhir zaman. Kalau tuan-tuan nak dengar. Tapi tu tanda kecil baru sampai yang ke 70. Ada 100 lebih tanda kecil. Lepas tu kita akan hurai tanda besar secara terperinci. Banyak jam lah. 3-40 jam. Cuma episod dalam YouTube tu kita buat 10 minit, 5 minit, 12 minit macam tu je. Buat ringkas-ringkas. Kemudian tanda besar baru kita hurai secara panjang lebar. Habis dibuka Konstantiniyah, ditawan Konstantiniyah. Selepas ditawan Konstantiniyah, dibuka Konstantinopel, keluarnya Dajjal. Panjang lagi cerita. Panjang. Sangat panjang. Sebab Nabi Isa tak turun lagi. Nabi Isa belum turun. Nabi Isa di langit kedua. Cerita Isra' Mi'raj. Ada kaitan tak? Ada kaitan tak ni? Nabi SAW duduk Mekah 53 tahun. Duduk Madinah 10. Semua sekali jumlah dia. Nabi duduk Mekah 53 tahun, kemudian Nabi hijrah pergi Madinah 10 tahun. Semua sekali jumlah dia 63. Senang lah tu. Dapat maklumat malam ni. Sirah. Dekat-dekat nak hijrah, Nabi hijrah umur 53, dekat nak hijrah, berapa tahun sebelum hijrah, kematian 2 orang yang paling Nabi sayang. Antara yang paling Nabi sayang dalam dunia ni. Dekat nak hijrah. Pertama, Abu Talib. Nombor 2, Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, isteri yang paling Nabi sayang. Abu Talib antara manusia paling Nabi sayang, tetapi menghembuskan nafas tak masuk Islam. Pelik tak? Subhanallah. Nabi menangis di tepi Abu Talib waktu Abu Talib sedang nazak di dalam rumah dia. Nabi masuk rumah tu. Ketika itu Muhammad telah pun menjadi Rasul. Itu bapa saudara dia yang Nabi anggap seperti ayah, macam pak sendiri. Sebab ayah Nabi meninggal waktu Nabi dalam kandungan. Nabi dilahirkan tak pernah tengok muka ayah. Umur 6 tahun Allah ambil pula mak. 6, kecil lagi. Allah ambil mak. Hiduplah Rasulullah yatim piatu. Umur 6. Kemudian umur 8 Tok Wan meninggal. Tok Wan kan sayang cucu. Betul? Rapat dengan Tok Wan, Allah ambil pula Tok Wan. Ulama kata Allah ambil semua orang penting yang rapat dengan Nabi untuk melatih. Ketika mana Nabi menghadapi masalah hidup, Nabi merujuk dan mengadu kepada Allah. Jalla Jalaluh. Mengadu dengan Allah. Tak cari ayah, tak cari duit mak, tak cari duit Tok Wan, tak cari reba ayah, tak cari reba mak. Bila Nabi diuji daripada kecil, Nabi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengadu dengan Allah. Waktu Nabi solat bukan setelah menjadi Rasul, sebelum. Yang 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang tu. Naik Gua Hira kan. Sebelum.
Sebelum peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi dah solat 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Meninggal Abu Talib, kemudian Nabi sedih, sahabat tengok muka Nabi sedih, meninggal pula Sayyidatuna Khadijah tahun yang sama. Sehingga sahabat nampak muka sedih Rasulullah. Dan dinamakan tahun yang meninggal 2 orang Nabi sayang tu Amul Huzni, tahun kesedihan. Meninggal 2 orang. Lepas meninggal 2 orang, Nabi keluar pergi ke Taif. Berdakwah ke Taif lah, ni orang pergi umrah. Dia ada trend paling baru, start 2 tahun lepas tak silap saya. Pergi umrah, Mekah pun tak pergi lagi, Madinah pun tak pergi lagi. Dulu orang pergi Mekah, lepas tu pergi Madinah. Ada yang turun Madinah, lepas tu pergi Mekah, umrah. Ni trend baru ni, tak turun Mekah, tak turun Madinah, pergi Taif dulu. Baru ni. Tempat siapa Taif ni? Taif ini nama satu daerah Nabi pi berdakwah hak tahun kewafatan Khadijah dan Abu Talib tadi. Ni mengaji sirah nampak . Jalan ke Mekah pi Madinah nanti nampak mengaji sirah. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan perhabis kitab sirah semua. Seronok tak berjalan di bumi Mekah Madinah? Seronok. Sebab tiap-tiap langkah kita berjalan, kita tahu hak ni jadi apa, tang ni jadi apa, tang ni jadi apa. Orang yang habis sirah, orang yang hafal sirah, dia faham bila turun bumi Madinah, bila orang bawa dia pergi Taif, dia faham, dia tahu tang mana yang berdarah tubuh badan Nabi dibaling dan dikejar oleh penduduk Taif waktu Nabi keluar berdakwah ke Taif. Dah sedih, Nabi tak berhenti ambil cuti, nak hilang sedih dulu sebulan, ambil cuti 3 minggu, ambil cuti 2 minggu, nak tenang diri. Nabi terus berdakwah. Pergi ke Taif, pemimpin-pemimpin Taif kata, berambuih wahai Muhammad sebelum kami buat sesuatu. Keluar wahai Muhammad sebelum kami buat sesuatu. Nabi akur setelah berdakwah, Nabi pun keluar. Waktu nak keluar, mereka susun di Taif. Kalau pergi berjalan Taif, tanyalah tempat tang mana. Tanya Mutawif. Kalau Mutawif kata tak tahu, jentik telinga dia seorang sekali. Sebab dia Mutawif. Dia kena tahulah sirah tang mana kan. Nabi pun nak keluar, nak balik. Sebab penduduk Taif usir Nabi SAW. Bukan hidup mudah macam kita, tuan-tuan. Bukan hidup mudah macam saya dan macam kita semua. Saya berdakwah lama dengan ustaz-ustaz, tok-tok guru kan. Kita tak pernah kenal lagi berdarah tubuh badan sebagainya. Dicemuh dengan kata-kata kesat ada. Kan? Nabi pun keluar, mereka susun. Penduduk kampung susun kanan kiri bukan bagi bunga, baling batu dan kayu. Yang tak ada batu, yang tak ada kayu di tangan, baling selipar, kena Nabi. Bila batu dengan kayu kena tubuh Nabi, berdarah. Kita hari ni berdarah tangan sebab potong bawang. Nak tomeh mi goreng. Rasulullah berdarah daripada atas. Darah tu mengalir sampai ke kaki. Bukan sikit, bukan 3 titik. Kita pendakwah di Malaysia, saya, kita semua tak pernah hadap pun hujan berat macam tu. Dan Nabi keluar daripada Mekah berdakwah di Taif bukan naik mes. Bukan Nabi naik bas. Paling kurang bukan Nabi naik motor. Nabi hanya naik kenderaan yang ada. Kuda, baral, himar, unta. Yang tu lah salah satu. Balik, kena baling. Lepas pada baling itulah Nabi balik. Dan kemudian Allah menghadiahkan kepada Rasulullah Isra' Mi'raj. Tu cerita dia. Isra' Mi'raj ini ialah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk merawat luka Nabi, mematangkan Nabi, menguatkan semangat Nabi,
memulihkan Nabi SAW. Hadiah mukjizat yang kedua selepas Al-Quran yang paling besar ialah Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj, hak cerita malam ni. Tu baru mukadimah tau, lagi 10 minit je. 8.50, siapa suruh pengurusi cakap panjang Ustaz? Melawak lah. Nabi pun balik darah. Yang tu yang Nabi masuk dalam kebun anggur. Nabi masuk dalam kebun anggur. Kawasan kebun anggur itu hari ini ditandakan dengan satu masjid, nama dia Masjidu Addas. Masjid Addas. Hak kebun, hak Nabi berlumuran darah. Waktu tu Nabi dengan Usamah bin Zaid, kalau tak silap saya, Sayyiduna Usamah bin Zaid ataupun Zaid ibn Harithah, salah seorang lah. Waktu tu Rasulullah berdua. Kemudian Nabi pun balik pada satu malam, berlaku malam. Tuan-tuan tengok surah Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Lailan maksudnya malam. Pasal malam? Banyak sebab yang disebutkan oleh para ulama, pendapat ulama lah. No? Ulama nyatakan sebab kenapa malam. Malam ni tempat bersunyian, tempat waktu untuk berkhalwah, malam mustajab doa, dan waktu malam lah ada Lailatul Qadar, dia tak ada siang. Waktu malam lah ada Lailatul Qadar, dan pada waktu malam lah dimustajabkan doa para nabi, beberapa rasul. Yang tu pendapat ulama kenapa Nabi berhijrah malam. Datang Jibril alaihissalam, bawa binatang syurga nama Buraq. Kepantasan Buraq ni sejauh mata memandang, kepantasan dia. Tak mana dia tengok, laju dia pi. Tak tahu berapa ratus kilometer sejam. Wallahu a'lam. Siapa taat Allah, Allah bagi nikmat dalam syurga yang tak ada di dunia perbandingannya. Siapa taat Allah atas dunia ni, sabak mentaati Allah, Allah ganti dengan nikmat dalam syurga yang tak ada di dunia. Antaranya binatang tadi. Hak menjadi salah satu kenderaan syurga. Bawa kita terbang pi, laju, Buraq. Itu adalah tunggangan syurga nanti. Malaikat Jibril pilih satu buat turun. Pilih satu buat turun. Maksudnya binatang ni banyak. Ni satu buat turun. Nabi pun naik. Tak payah ceritalah warna apalah, yang tu banyak khilaf kan. Dia binatang macam kuda. Kecil pada kuda, besar daripada keldai. Ataupun kecil daripada baral, besar daripada himar. Dan dia boleh terbang. Nabi pun naik daripada Masjidil Haram pi ke Masjidil Aqsa 1239 km. Berapa jam kalau tekan dengan kereta? Perlis pi Johor Bahru baru 1000 lebih kurang. Orang ni tekan tak 25. Tadi saya nak main tadi Harley Davidson Escort. Kan betul ke? Kereta motor apa saat ni? Betul ya no? Boleh laju tak motor tu? Tuan-tuan, 1239 km Nabi keluar malam pi ke Masjidil Aqsa. Lepas tu naik langit, 7 langit. Turun balik, turun di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, sebab di situ satu-satunya laluan untuk naik ke langit di bumi ni. Nabi orang pertama ke yang naik ke langit? Bukan. Ada rasul-rasul lain lagi di situ yang pernah naik menggunakan laluan itu. Beberapa orang rasul. Bila Nabi sampai di Masjidil Aqsa, Nabi tambat Buraq tu di Haitul Buraq.
tembok ratapan. Orang Yahudi panggil tembok ratapan. Nama betul dia dalam Islam, Haitul Buraq, tembok Buraq. Di mana beberapa rasul menambat Buraq di situ sebelum naik ke langit yang ketujuh. Beberapa rasul diberikan. Tapi perjalanan yang paling jauh, paling luas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi je yang naik paling jauh. Nabi naik sampai Sidratul Muntaha, sampai tengok syurga, sampai tengok neraka. Panjang ni Surah Mi'raj ni. 3 jam. Lah 9, 12 lah kita berhenti. Tak apa, tak ingat. Saya saja, saya yang tak larat. Subhanallah. Nabi berhenti, tambat Buraq di situ. Kemudian Nabi masuk Masjidil Aqsa.